it's very important untuk kita menulis. Apa yang kita ada tersirat dekat dalam kepala semua kita nak menulis. Siapa duit masuk tu? Dengan menulis duit boleh masuk. Ikut jejak Tommy. Dengan menulis dalam diary ada impian aku ingin menulis dan berdakwah. Boleh duit masuk. Nampak? Dan sebenarnya saya nak tekankan bila dia menulis bermakna dia beri value. So dengan value bagi, the money will come. Percaya tak? Bagi dulu, the money will follow you at the back. Okay. So siapa kat sini ada all of the collections? Angkat tangan sikit. Oh, wow. Okay, so kalau boleh nampak perjalanan Temeh bermula dengan pelukis jalanan. Kemudian ada arkitek jalanan. Kemudian impian jalanan. So dia punya yang keluar out of norm ataupun out of comfort, beliau start menulis dengan buku Empire. Dan kemudian beliau buat tea planner. So untuk tahukah anda, koleksi Temeh sudah ada 16 jumlah buku, ada 4 planner, ini ada 1 komik dan juga ada 1 naskah khas ataupun edisi khas yang anda boleh nampak dekat belah sana. So total untuk semua ada 16, termasuk ada 16 karya, 4 planner dan juga 1 komik, 1 edisi khas. So kita nak cakap bermula dengan hanya dream, menulis di dalam diary, terus boleh menjadi karya sebanyak ini selama sedekat. Dan semua atas sokongan siapa? Kalian. Anda semua. Macam mana karya beliau impacted to my life, saya sangat yakin, and this one is saya selalu sangat cakap dengan orang, Jalanan series is something very close to us. Sebab saya rasa untuk Jalanan series tu tak kisahlah dia punya average pembaca dia tu umur berapa, tapi kita semua pernah berada dalam orang cakap timeline yang lebih kurang pasal daripada macam mana dia start pergi fly pergi London, and then dia macam ada ke depan dan ke belakang lah ikut timeline kan. So I feel like waktu saya baca Jalanan series, tak kisahlah mana-mana Jalanan series, every time bila saya baca balik for 10 years ni macam terus terbituk waktu macam dah 10 years kan, tahun ni kan, bila saya buka, saya rasa saya buka the first one, saya tak sangka saya pernah rasa macam tu. Dan the fact that when you read back, you still remember how fresh the feeling that waktu you nak membesar, to becoming, orang cakap, is it the words, sorry kalau tak tersilap. Sebab for us, untuk menjadi seorang manusia dan sentiasa belajar, sebab every day, every year kita jadi manusia adalah untuk sentiasa belajar, sebab every day pun kita belajar benda baru. So that's how it impacted. What is your favorite series selain Jalanan? Saya suka Selamat Tinggal Purnama. Sama, kita geng. I think ramai perbalahan untuk Selamat Tinggal Purnama, but for me itu adalah buku yang saya lah personally buatkan saya nak membaca buku lagi. So bila saya buka Empire mula-mula rasa berat, tapi habis satu je lah. Tapi bila Selamat Tinggal Purnama saya rasa dia lebih ringan sikit dan dia sesuai untuk new reader macam saya. Betul-betul, saya setuju. Thank you Aisyah, thank you so much. Kita ada Anis di sini. Lagi sikit nak tulis Ratu enamel pins. So siapa lagi kat sini ada collection all of the enamel pins? Angkat tangan sikit. Tinggi sikit, tinggi. Janji tak kena jawab soalan. Wow, ada semua juga. Wow, dahsyat. Thank you Anis. Kalau Cik atau Puan? Cik boleh diri sebelah saya? Nervous dia kan? Tak apa, saya tak makan orang, saya makan nasi. Okay, so Cik nama siapa? Saya Azira. So Azira dari mana? Saya dari Banting Selangor. Oh, Banting. Berapa minit datang sini ni? 2 jam. Oh, dia. Tukar-tukar apa tu? Train. Ke train. Wow, terima kasih datang dengan kenderaan kereta train itu. InsyaAllah, terima kasih. So soalan saya, belum takkan dah duduk Baru kan? intro. So, soalan saya kepada Hazira.
Hazira mula start baca buku Terbit tahun bila? Tahun 2017. Oh, setahun selepas Terbit keluar buku. So your first book is Siri Jalanan juga? Ya betul, pelukis jalan. Okay, Pelukis Jalanan. What is your favourite series? Saya lebih suka pada buku Empire, tapi saya suka isi kandungan surat Rahsia Deni. Rahsia Deni. Oh ya, Sofia, Bayang Sofia, Rahsia Deni, yes. So you antara Bayang Sofia dan Rahsia Deni, mana yang lebih menyakitkan hati you? Dia tak ada menyakitkan hati, tapi saya suka plot twist dan jalan cerita yang agak misteri, tapi ada kaitan dengan Al-Quran dan perjalanan hidup manusia pada zaman kini dan juga masa depan. Wow! Dalam nervous dia, kalau markah itu 20, dia 25. Terima kasih Hazira. So kenapa saya cakap menyakitkan hati? Sebab masa saya baca Bayang Sofia, dia tergantung. Macam tu masa ada Rahsia Deni, so dia macam lega sikit kita pula macam, kita taklah avid reader, tapi bila dah baca tu, korang dah baca belum? Nak cari orang borak. Masa first buku tu keluar, saya terus baca. Tapi orang Iman tak baca-baca lagi, so busy kan. Korang dah baca, pergilah baca. So bila seorang baca, kita macam yes, ada kawan nak berborak. It's affected us because we read it during our university process kan. So dia macam memberi impact like macam pada kita berusaha macam insyaAllah kita akan sampai ke sesuatu macam tapak yang kita akan boleh macam nampak dunia yang lebih luas. Ada tak any book, kan Terbit keluar macam-macam siri kan? Ada tak something ataupun daripada siri tu yang betul-betul near to your heart? It was Empire 1. Yes, Empire 1, paragraf 1, muka surat 38 I guess. It was in my TikTok profile punya baju. Apa paragraf tu? Maksudnya dia tentang apa and kenapa dia near to your heart? Kita kan hidup di zaman teknologi where people judges us based on what they see, not on what we go through it. So, bila kita berada di fasa yang kita kena melalui perkara tu seorang diri, kita akan berada di titik terendah di mana kita macam, aku dah tak nak buat benda macam it's not my priority anymore. But then macam lepas kita macam realize that's like kalau kita dekat dunia ni, kita bukan seorang-seorang. Kita ada macam orang lain, kita ada Tuhan. So kita boleh macam bergerak dengan kata-kata dia. And then macam buku Empire pun banyak memberi nasihat-nasihat yang penting untuk kita macam bangkitkan diri kita semula lah. And then it was like historical things. Yeah. Terbit juga dikenali sebagai someone yang suka memberikan critical sosial dalam buku. Like there is one issue yang kita tengah hangat sekarang, tapi beliau bawa secara dalam storytelling, dalam cara yang kita lebih senang faham, dalam cara yang buat kita berfikir. That's the keyword. Terbit banyak suka buat pembacanya berfikir. So bila kita berfikir, kita akan lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, lebih pandai menilai. So Mia, thank you so much. Tapi lagi satu soalan. I believe you are also a writer, kan? So macam mana, boleh tak you share with us your dream? Because insyaAllah dalam 30-40 orang yang ada dalam ni could be your next supporter for your next writing. So boleh share dengan kita apa your dream? So in my dream, waktu I start masuk industri buku as I was a graphic designer student. So in my opinion, I nak bawa macam arts dekat dalam dunia buku. Sebab that's why when I start macam writing a book, I start imagine things where macam if we could like interpret some of the scene into like a comic like currently yang teman keluarkan dia. So benda tu dia macam okay, sometimes people dia tak suka membaca, tapi dia suka macam melihat gambaran. So bila kita suka melihat gambaran, kita akan macam lebih mudah faham. Kadang-kadang kan intonasi apa yang kita berkata dengan apa yang kita nampak adalah berbeza. I lebih suka macam kita baca dan kita nampak.
So kita boleh gabungkan two element in one world, which is like it will be more broadened and we macam akan menaikkan lagi industri seni dalam Malaysia dan juga industri buku dalam waktu yang sama. Dan tentunya bila kita cakap pasal 10 tahun, kita tak boleh cakap pasal 10 tahun Syarikat Tabiat Anugerah tanpa kita bercakap tentang kalian, iaitu para pembaca. Kalian yang membeli buku beliau, yang membaca setiap huraian dan membawakan mesej-mesej itu di dalam kehidupan kalian sendiri, berkongsi dengan kawan-kawan, bagi hadiah buku dekat family, cakap tentang buku. So kalian dalam para pembaca mereka, kalian yang berada dekat sini, ramai lagi orang dekat luar sana, kalianlah yang membawakan karya Temeh lebih jauh daripada apa yang dia sendiri boleh bawa dan apa yang pembaca, apa yang dia sendiri boleh bawa dan apa yang penerbit boleh bawa. So kalianlah watak utama dan antara benda yang kenapa kita nak buat juga Syarikat Temeh Anugerah ni, walaupun Temeh tak boleh turun, adalah kerana kita nak meraihkan satu Temeh Anugerah, tetapi sebenarnya kita nak meraihkan para pembaca, beratus ribu para pembaca yang bersama-sama di dalam perjalanan 10 tahun ini. Bekerja dengan Temeh juga adalah satu fasa yang sangat penting di dalam sejarah perkembangan Iman. So Iman sudah berusia, Iman mula pada tahun 2013. So kita dah sudah 13 tahun. So Temeh 10 tahun. Jadi Temeh dan Iman bersama-sama di dalam kebanyakan waktu kita keluar lah. Ini adalah satu perjalanan yang sangat bermakna untuk Iman sendiri di dalam perkembangan. Kita belajar bersama-sama, kita buat kesalahan bersama-sama dan kita meraihkan banyak kejayaan bersama-sama. So untuk Iman sendiri, kita sangat menghargai dan pada fasa sekarang ni tentunya Temeh bukan sekadar penulis dan penerbit, tetapi Temeh sendiri adalah our partner in growth. Terima kasih kepada setiap pembaca, terima kasih kerana berada bersama-sama di dalam 10 tahun yang bermakna ini. Dan kita doakan supaya seterusnya karya-karya yang dilahirkan seterusnya adalah karya yang banyak memberikan manfaat, karya yang menginspirasikan generasi baru, dan karya yang akhirnya menyebabkan kita percaya bahawa konten yang baik, buku yang baik itu boleh mengubah kehidupan manusia. Aku Temeh punya favorite quotes di mana dia akan kekal dongeng kalau kita tidak mula berjalan. So if you have anything in your mind, you have any dream yang you belum start atau you sedang membangunkan your dream, keep on going, you can do this. And berserah pada Tuhan, insyaAllah sentiasa akan dipermudahkan dan jalan-jalan yang akan dihamparkan di depan you kadang-kadang kita tak pernah terfikir.
This is my favorite series out of semua novel Tamil Kapal Terakhir di Dunia. Ni semua actual illustration daripada teman yang buat sendiri masa awal-awal pembikinan tu. Ini pula ideologi Sofia Engan ni. Kali ini Selamat Tinggal Purnama. And of course, Empire. Tamil Abdullah's first novel yang masa mula announce semua orang excited sebab Tamil tulis novel. Jauh ni aku pernah buat vlog juga, read along, 24 hours kot. Ni actual lukisan untuk describe gobek api dalam cerita Empire. Ni Empire 4 ni, susunan Sunda Kema. Nenek si bongkok 3. Sekarang diorang tengah sembang-sembang lah dengan geng-geng yang minat temeh. And also kita tengah prepare before the next session untuk tim Gempak staff pula sharing behind the scene pembikinan komik. Yang ni masa first editing novel penulis jalanan. Ada lagi ya simpan. Ini ria contengan daripada Tamil. Ini ria Keratan Akhbar yang pernah keluar. Yang ni like the first draft manuscript yang editor print, sebab kalau kita tengok PDF saja macam tak nampak sangat tahu kesalahan. So editor biasanya dia akan printkan and edit physically dekat draft manuscript tu. Oh, nampak ada tulisan-tulisan dia ni. Ayo. Ni ada sampel lakaran kita jalanan. Temeh sendiri kot yang buat. Tak pasti, mungkin Temeh. Asalnya Temeh sendiri. Betul lah. Temeh sendiri yang lukis untuk dapatkan dia punya cover asal ni. Cover arkitek jalanan. Kalau Una start dengan arkitek jalanan sebenarnya. Una tak baca lagi pelukis. Baik ya, Una selalu recommend dia orang punya siri jalanan lah.
Kalau teman dia suka tinggalkan notes dekat pembaca buku dia. So ni antara notes yang awal dia share 2000, tak ingat Una cari online ni sebelum dia orang buat yang banner ni. Una yang cari gambar-gambar ni. Tak ingat 2013 ke 2017, tak ingat. Sorry. Ya, gambar ni dia pernah upload dekat Twitter. Mujur lah kita dapat cari. Ni yang masa zaman Temeh selalu tinggalkan nota dan sign dekat kedai-kedai buku. And also ada juga sticky note. Yang ni notes yang Una berjaya jumpa. Nasib baik weh, sebab benda ni dah lama sangat cari tak jumpa. So nasib baik ada, so kita boleh show dekat peminat-peminat Temeh lah. Dan of course memang tim Iman buat benda ni sampai tak tidur malam lah. Salute lah tu the team yang ada projek galeri Temeh Abdullah ni. Masalah kita dengan ucapan dari si Komik adalah pembuka jalan kepada ramai orang untuk mencintai dan menyukai bacaan selain daripada bacaan di sekolah. Komik perkejalan yang kamu semua nampak hari ini sebenarnya yang cantik, kemas, tersusun, penuh dengan visual yang menarik ni ada kisah. Banyak kisah yang tersembunyi di sebalik tabir. Ada tidur yang tak cukup, ada kejar mengejar antara deadline, ada perubahan yang perlu dibuat pada saat akhir. Ini adalah antara momen-momen penghasilan komik perjalanan ni lah. So yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada editor saya. So Cik Afika ni adalah antara orang yang menjadi medium antara komik artis, dreamer dengan pihak Iman lah. So dia antara orang yang mengejar-mengejar yang mana yang belum siap, yang mana belum submit lagi. Okay, kemudian saya nak ucap terima kasih kepada keseluruhan tim kawan-kawan Kepaksas, editorial, print-grafik dan juga tim Iman bersama pembaca. Dipersilakan. Di mana anda ada mimpi itu teruskan berbuat. If you have a dream, terus lakukan. Tak kisahlah walaupun ini hanya satu langkah. Memang kita kena start dengan satu langkah yang pertama. Dan kalau kita tengok dia punya quotes, dia kata apa kat bawah tu semua? Ia kekal dongeng jika engkau tidak mula berjalan. Siapa dekat sini boleh kongsi what is your favorite quotes dari mana-mana 16 buku Temeh yang anda paling rasa signifikan dalam hidup. Selain yang depan tu, itu saya dah chop. Yang selain daripada ia kekal dongeng, apa lagi quotes yang dalam buku, boleh cari, boleh google, boleh ingat balik, entry posting Instagram, TikTok anda, dan boleh share dengan saya. Aisyah?
Okay. Cari dulu. Share dengan saya what is your favorite quotes daripada buku Temeh ataupun perkongsian Temeh dekat social media. So no one is born perfect, no one has it easy, but it will never get you even a step closer to your goals. Macam kita cakap tadi, kalau ada impian, teruskan. Kenapa I takut? I have a God, I have Tuhan yang maha kaya. He can give you everything, walaupun you tak minta pun dia bagi, betul? So apalah lagi kalau you minta? Betul tak? So sambung. Let go of your excuses. Saya takut, saya malu. Saya pernah tanya Haze Manuzi. Saya cakap dengan dia, saya pernah satu pasal saya jumpa dia, saya cakap, saya nak buat video lah kan, tapi kalau saya tak make up, saya tak confident. Tahu tak jawab apa? Then make up lah. Do anything yang buat you rasa confident. If wearing pink like me make me rasa confident, then wear it. Kalau you rasa macam nak rasa confident dengan buat 10 doodle dulu, lepas tu ada 10 like, you kena make sure dapat 10 like. Babe, tolong like. Dapat 10 like, sambung, betul? Kalau you rasa nak confident dengan publish satu buku dulu, self-publish dulu. At least ada 200 pembeli, I will sambung. Then you kena figure out macam mana nak jual 200 tu, betul? So seterusnya, let go of the delusional idea that you deserve better and go earn it. You boleh dapat. Step untuk berjaya, number 1 is belief. You percaya you dapat. Macam I tak percaya you dapat dari Amsterdam merek. Dia sebut lebih datang kalau tak masuk portfolio besar. Tapi ni pun dah cukup besar. Terima kasih pada Najwa Ramzan. Okay. Kemudian dia kata, it's not easy but it's worth it. Orang kata yang senang apa? Susah istiqomah. Yang senang apa? Istirahat. Memang senang istirahat. Berehat senang, yang susah itu istiqomah. Tapi kalau kita istiqomah, kita konsisten buat apa kita patut buat, kita akan dapat buat. Ya? Siapa lagi nak kongsi dengan saya? Another quotes. Okay, dengan Cik Kata dulu. Cik Kata hijau. Nama siapa? MJ. Apa dia? MJ. Bukan. Okay. Mary Jane kelas. Nama ni. So ini adalah daripada thread Temeh pada bertarikh 7 bulan 1 2025, jauh Dia kata kat sini, you have tried, now you are tired and it still hasn't worked out, but don't just give up yet. You know, sometimes the breakthrough comes right after the last setback. You might be closer than you think. Kan kalau kita cakap pasal benda, ingat tak yang visual orang tu tengah nak ambil diamond dekat bawah tanah, padahal sebenarnya lagi sikit tapi dia dah putus asa. Remember that? Yes. So every time you rasa macam give up, ingat sebenarnya that diamond sikit lagi dengan you, lagi 5 kali pukul dapat dah. So kalau you dah tulis 120 muka surat, tambah lagi 5 je muka surat. We never know ke mana ia boleh pergi. Okay, Amia. Lagi saja. Panjangnya. Tahu kan? Empire satu ni. So dia kat sini dia kata, berpadalah. Siapa kita ni untuk menjamin syurga atau neraka buat manusia? Dah jadi pelakon pula kan. So dekat ayat tu dia nak cakap, kita takkan tahu pengakhiran seseorang tu macam mana. Hari ni dia mungkin nampak jahat, nakal, mau buat benda-benda yang kita rasa rensek, tapi we never know ending dia macam mana. Yang we should care atau we should risau is ourselves. Macam mana dah nanti. Dan sebenarnya kalau kita rasa kita lebih baik dari orang, itu adalah tanda untuk kita berhati-hati. Jeng. Sebab orang yang baik, dia tak akan rasa diri dia baik. Ya. Okey, ada tak sesiapa dari belakang? Kakak tudung purple. Dari mana ni? Dari Bangi, jauhnya. Tak ada sangat, okey. Jauhnya. Okey, nama siapa? Zania, wow. So you ada tempat yang Kids Zania tu you punya? Okay, apa you punya favorite quotes?
ini bukan kontrak, ini macam saya dapat tunai in 2024 dekat Taiwan. So masa saya ambil sign dia, saya kata I'm happy to see you, whatever. And suddenly dia cakap, doakan Allah bersihkan hati saya. Saya rasa dia sangat overwhelmed dengan everyone yang nak jumpa. Tapi saya tak sangka dia suruh saya doakan dia supaya Allah bersihkan hati dia. Lepas tu saya cakap insyaAllah, doakan saya pergi haji. Tiba-tiba saya cakap itu. Tapi lepas tu, dia pun cakap insyaAllah. Saya rasa macam dia sangat famous, tapi at the same time dia minta kita doakan Allah bersihkan hati dia. Mungkin dia takut. Dia sendiri takut dengan dia. So that was sangat inspiring. Ya Allah. Sebab kalau kita tengok pada nama yang dia pilih pun pada awal penerbitan buku kan, pada dia start buku Temeh Abdullah, saya hanyalah hamba Allah. I think dekat situ pun adalah cara dia berdakwah juga. Cara dia being humble is the way he dakwah actually. And dia pilih untuk jadi anonymous mungkin sebab dia ada kelebihan. Nampak mata pun orang dah macam menakutkan ya. Feedback orang bila nampak mata tepi pun dah scared. Mudah lagi nampak so kita pun nampak juga pada penulis lain yang before anonymous and kemudian nampak muka. Lepas tu manusia kan sentiasa ada benda-benda yang kita nak kritik, kita nak persoalkan. Sebab kita rasa kita shield. Kita rasa macam alah, sekadar pula aku nak cakap apa, no one gonna do anything to me. But kita selalu lupa yang sentiasa ada di kanan dan kiri kita mencapai apa. So jadi hati-hati dalam berbicara. Sebab apa? Saya percaya Temeh menulis sampai 16 buku pun adalah kerana dia boleh lihat feedback orang, dia baca feedback orang dan dia rasa apa dia buat dia memberi value. Yes. So dengan all the good feedback, all the constructive feedback, so benda tu buatkan dia terus berbuat. Anda boleh tengok juga proses-proses Temeh buat cover. Semua boleh tengok dekat galeri nanti. Okey, kita boleh tengok proses by proses. So saya akan pass mic kepada Joey. So Sora, Oteh, untuk explain the process untuk lukisan. Silakan. Sekarang Joey dia tengah lukis Temeh lah. Nampak kalau kita dekat virtual tak nampak Temeh punya muka. Cuma boleh jumpa dekat komputer saja lah. Jadi apa beza kerja you dengan Joey? Kerja kita switch sebenarnya. Kadang-kadang saya lukis background, lepas tu kalau Joey dia main on character. Lepas tu kadang-kadang kita akan fikir sekali cerita-cerita yang menarik. Okay. Yang Temeh ni 100% cerita untuk dari Temeh lah. Jadi macam background apa-apa ke kita kena buat banyak research. Sebab macam bangunan London kan, macam kita tak pernah pergi London, kita kena buat banyak research dekat yang dulu Temeh duduk kat mana, makan apa. Macam tu lah. Untuk emotion kan, sebab kalau dalam komik is very important untuk portray marah, sedih kan. So itu penekanannya more on Joey untuk kita discuss lah. Kita sekali discuss lah. Macam ni dia macam ni nak lukis macam mana lagi bagus bagi macam orang rasa ada emotion. Memang rasa dia punya emotion waktu sedih, marah, apa-apa. Tapi lepas saya baca balik, saya berasa marah sebenarnya cerita macam tu lah. Maksudnya you marah adalah you menjiwai cerita tu ke you marah apa? Tengok muka saya lah. Tengok marah sendiri lah macam tu. Lepas saya baca komik tu, memang ada rasa marah sikit sebab cerita macam ni. Faham tak? Sebabkan cerita lah. Oh. Baca. Cuma faham marah apa? Marah cerita. Tapi bukan marah you lah. Sebaik tak marah I. Tak, bukan. Kita masuk dalam komik you. Boleh juga kalau nak. Tak ada masalah pun. Senang kan? Blazer pink, kain putih-putih. Siap. Tak macam tu je lah. Kalau you, apa you punya perasaan bila first dibentangkan kepada you, we gonna collab with Temeh Abdullah. Apa you rasa?
Apa saya rasa Jujurly you kenal tak Temeh? sebelum ni saya tak kenal pun. Sebelum ni saya memang tak kenal pun, tapi sampai Kelantan macam saya kawan-kawan saya lah, kawan-kawan saya lah yang main basketball, lepas tu niaga sekali ke, dia tanya, you is komik Temeh ke? Saya tanya, you kenal ke? Macam memang famous lah sampai Kelantan. Lepas tu yang paling penting, kawan adik saya tanya, dia datang Temeh tak? Dia tak ada, dia datang Temeh. Sebagai kat London kan, saya kat Kelantan jauh, walaupun dia kat Kelantan. Walaupun dia kat Kelantan. Lepas tu banyak kawan-kawan dia nak minta sign dengan Temeh Abdullah ni. Tapi memang rasa susah juga. Itu saya. Nak sign kita, senang. Bila-bila pun boleh. Macam tu saja lah. So maknanya you memang lukis muka Temeh without tengok muka Temeh? Agak-agak lah. Nampak handsome Handsome tu, tapi 1% handsome kot. Sebab dia tinggi juga kan, nampak tinggi kan. Boleh agak-agak saja lah. Macam tu lah. So you rasa antara you dengan Temeh siapa lagi handsome? Saya kot. Siapa cakap sendiri lah handsome? Tapi tak yang tak sama lah. Okay, so untuk daripada novel yang 95% adalah teks. So kita nampak macam, oh buatlah komik, nampak macam mudah. Dah lah daripada novel ke komik, daripada beratus-ratus pages ke 160 halaman sahaja for komik. So boleh tak you cerita the process behind it, daripada novel you buat apa sebelum ke komik macam ni? Buat apa maksudnya? Sebab kan ada skrip, and then ada thumbnail, and then ada colouring, sketching. So macam mana proses dia sebenarnya? Proses dia macam starting, Joey dia akan sketching dulu. Ya, kita sketching dulu, lepas tu kita akan type dulu. Lepas tu akan buat banyak research, macam bangunan apa lah. Lepas tu kita discuss macam mana lukis yang macam ni. Lepas tu dia siapkan penting semua, siapkan ada background, macam tu lah. Lepas tu memang susah juga lah sebab projek ni memang rush juga kan. Jadi kita memang ambil banyak masa untuk rush projek ni, maybe dalam 3 bulan saja. 3 bulan satu buku. Malu-malu ya. Malu. Jadi kadang-kadang dah sampai pukul 2-3 pagi, lepas tu hantar kerja kita bagi editor kita lah. Lepas tu editor pun tak tidur. Editor mesti balas. Bantu lah. Memang susah lah. Itu saja. Ada soalan dari saya tu. Oh, cepat lah. Nama siapa? Hai. Cakap yang saya boleh faham. Ya, faham, tak apa. Terima kasih terima. So, hi everyone. So, before saya tanya soalan, nama saya Rahma Fauzi. Saya adalah ketua editor di Iman dan juga merupakan antara tim yang terlibatlah bersama dengan Gempa untuk menyiapkan komik ini. Jadi mungkin di sini saya nak bertanya beberapa soalan yang mungkin boleh memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses membuat komik ini supaya para pembaca Temeh pun boleh appreciate proses yang bersama. So untuk Dreamer sendiri, antara mana yang saya perasan dekat dalam buku asal, mungkin Dreamer pun tak sempat nak baca buku, tapi tak apa, kita bagi sinopsis dan sebagainya. Ada banyak emosi kan, sebabnya banyak apa yang Temeh buat ni, banyak monolog dia. Kita tahu apa perasaan dia tu melalui dia punya description tentang macam apa yang dia rasa pada waktu tu. Jadi untuk Dreamer sendiri, macam mana cara Dreamer pastikan emosi-emosi yang sepatutnya sangat heavy on text divisualkan, sebab benda tu benda yang tak sama. Jadi ada tak challenge yang besar, apa perbezaan buat komik Temeh ni dengan komik-komik yang lain? So itu soalan yang kedua. Tapi kira soalan pertama tu macam bagaimana menggunakan emosi-emosi yang biasanya di dalam teks divisualkan. Bukan satu benda yang mencabar. Okey, Radab ni biasa kita punya komik kan, sebab kita dua ni kita sudah lukis komik 12 tahun. Memang dah lama lah kan. Biasa kita, dia punya beza kan, macam kita story kita yang dulu kita sendiri yang bikin. Okey, yang Temeh ni bukan, dia memang real life nya. Jadi
Jadi kadang-kadang kita akan discuss kalau awak kena macam ni, jadi you punya rasa macam mana. Okey. Lepas tu apa? Standard lah. Challenge. Challenge. Memang susah agak lah. Saya rasa kisah susah. Saya pun pening lah. Memang title pun pening lah sebab macam tu lah. Saya satu soalan lagi yang saya rasa menarik apa yang Tim Prima buat adalah Temeh clearly seorang beragama Islam, Melayu, latar belakang berbeza. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam komik ni, siapa nak tahu kena beli komik. Ada beberapa bahagian-bahagian yang emosi dia tu sangat berkait rapat dengan kepercayaan Temeh sebagai seorang Muslim. Jadi untuk Dreamer sendiri sebagai seorang pelayan budaya, it seems that I don't know, the way that I felt it, Dreamer berjaya menyampaikan perasaan-perasaan ni, walaupun Dreamer bukan necessarily daripada background agama dan budaya tersebut lah. Jadi macam mana Dreamer boleh mencapai benda tu walaupun you know it's like not something that you experience yourself? Okey, dia macam ni sebab orang tahu kan saya dari Kelantan kan. Kelantan kan. Dia tak subuh saya bangun dah. Kau tahu sekarang kan. Sekarang Kelantan. Jadi saya punya banyak kawan dia Muslim juga. Macam saya main basket apalah, semua orang Muslim. Memang 10 orang, saya seorang je muda. Cina. Okey. Macam saya kalau pergi berlatih bola belanja apa dekat jengka apa, semua Melayu. Jadi saya pernah sekali seminggu 3 hari 4 hari cakap Cina langsung. Cakap Melayu saja. Jadi kadang-kadang saya ada ikut imam pergi sembahyang subuh. Jadi pukul 9 pagi alarm bunyi 5 minit. Tak bangun-bangun lagi. Tak bangun lagi. Itulah. Jadi kadang-kadang saya nak lukis komik ni, saya ada tanya kawan kalau you nak sembahyang, you akan pakai baju apa ke, yang kapek tu panggil apa, macam tu lah. Saya lepas tu biasa saya dengar ramai warna putih kan. Warna putih dekat Kelantan rumah yang warna putih juga. Jarang ada kalau warna orange dan jarang. Memang macam warna putih. Lepas tu akan buat banyak research lah, macam apa-apa kita tak sensitif, kadang-kadang kita akan sensitif sikit juga lah. Takut kita tersilap lukis apa ke, sebab isu macam ni memang bahaya juga untuk saya lah, cabaran juga lah. Itu saja. Dan soalan yang terakhir, tiba-tiba jadi MC kan, tapi nak enrich experience, saya rasa terima kasih kepada Dreamer sebab betul-betul cuba menyampaikan semangat yang kami bawa di dalam novelnya dengan sangat baik di dalam komik. So saya harap semua orang boleh appreciate proses tu. Dan mungkin soalan terakhir sebelum kita open to the floor, kalau ada soalan, apa scene favourite yang dilukis di dalam komik ini? Scene favourite yang dilukis dalam komik ini? Boleh cakap ke? Dia tak berdiri gini. Saya macam berdiri. Kena berdiri. Yang screen saya suka ialah Tak Ada Marah. Yang siapa? Orange. Tak Ada Marah Orange. Sebab kalau saya pun geram lah kalau kena macam ni. Itulah screen saya yang suka. Paling suka sekali dia macam sebab starting kita tengok Temeh ni, dia orang yang memang soft kan. Dia soft, betul orang. Lepas tu jima kena puji dengan siapa sewa rumah tu. Lepas tu kadang saya tengok dia pun ada emosi marah juga. Saya surprise lah. Saya suka saya ingat dia akan semua sampai habis. Dia marah juga. Itu saja. Sekarang saya tunggu dia cepat habis. Lalu saya tengok sini mana patung. Siapa nak tanya soalan ni? Okay, kita open kepada sesiapa yang nak tanya soalan. Soalan yang saya boleh faham lah. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada pula apa lah. So selain you rasa surprise, you sebenarnya rasa puas juga kan dia marah tu? Tak puas.
Tak apa pun. Boleh buat mana banyak. So ini, proses ini dinamakan proses apa? Yang Joey tengah buat? Dan catching lah. Sketching. Tak tahu. Dan catching, tak tahu apa. So lepas sketching akan ada. Okey, lah ni lepas ada sketching. Tapi saya rasa dia tak buat outline tu. Apa? Dia lepas kita sketching kan. Dia kena buat outline ni, buat outline tu jadi cantik. Outline. Lepas tu dia akan hantar bagi saya buat base colour, lepas tu finalize. Barang lah. Lepas tu you akan tambah the background scenery. Macam biasa dia siapkan lukis orang, lepas tu saya yang background. Lepas tu lepas background, base colour, effect, finalize, hantar. Itu. Hah? Itu saja. Yang ini kita proses. Ada nak tanya? Okey, saya pergi. Tiba-tiba banyak pula. You famous kat sini. Okey, soalannya? Nama saya Nadira. Hai. Saya nak tanya sepanjang proses sketching ni, komik ni, dia punya gambar komik tu daripada Tamir sendiri ke atau daripada Itu sendiri. So sepanjang sketching tu memang ada discussion dengan penulisan lah. Ya, memang ada. Sebab dia kat London kan. Lepas saya akan research juga lah macam bangunan London dan tu. Maksudnya you discussion dalam online tu macam mana? Dengan apa dalam drive. Dia akan hantar. Oh, dia hantar secara Dia akan tulis dia nak macam mana. Editor yang jadi orang tengah. Saya pun tak pernah cakap temen, tapi nak pun. Tengok video dia. Dia famous Kan tengok gambar-gambar belakang penuh sampai luar. Biasanya proses dia akan ada satu editor Iman, satu editor Gempak Stars lah. Jadi editor Gempak Stars yang akan contact dengan dreamer. Lepas tu kita contact dengan editor Iman contact dengan Temeh. Jadi itulah proses ni yang mencabar sebab banyak lapisan. Jadi bila sampai ke dreamer, dia kata, oh kita nak buat macam ni. Okey, mari editor sampai ke Temeh dengan tidur kat London kan. Tunggu pula esoknya bangun dia pula dah tidur. Terpaksa tak boleh tidur. Oh, tak tidur. Terpaksa tak boleh tidur. So sebenarnya proses penghasilan komik ni sangat pantas lah untuk dreamer. Kita ambil masa dalam lebih kurang 3 bulan, iaitu masa yang sangat singkat sebenarnya. Kalau proses sebenarnya di Gempak Stars, kita akan ambil masa dalam 3 hingga ke 6 bulan untuk penghasilan komik tu sendiri. Tak termasuk editing, layout semua. Jadi sebab ini adalah komik yang pertama dreamer kena hasilkan bukan daripada jalan cerita diorang. Jadi agak mencabar sebab dia nak adaptasi ke visual yang dia pun tak sempat nak baca satu novel tu. Proses yang kita lakukan adalah mula kita baca keseluruhan pelukis jalanan itu. Dan disebabkan macam saya katakan tadi, kita tak boleh nak memuatkan keseluruhan pelukis jalanan di dalam bentuk komik. Jadi apa yang kita buat adalah kita tengok apa jalan cerita yang paling penting dan bagaimana kita memuatkan di dalam 8 bab. Jadi maksudnya prosesnya adalah daripada pelukis jalanan yang 200 pages tu kita nak jadikan dia skrip untuk 8 bab. So di dalam skrip tu Rahma, ketua editor kita, bekerja rapat dengan Amal Sadikin, penulis skrip untuk komik pelukis jalanan ni untuk keluarkan skrip tersebut. Kemudian skrip tu kita bincang dengan Temeh. Okey, tengok ni keseluruhan, kita buat perbincangan lah dengan dia. Baca satu-satu, yang ini sampai tak emosi. Oh, yang ini sebenarnya Temeh rasa apa apabila berlaku peristiwa macam ni. Lepas tu dia pun remind, oh waktu ni saya rasa macam ni. Ataupun bila tak cukup detail, oh yang ini keadaan dia ataupun bilik ni rupa dia macam mana. So kita akan tanya pada Temeh dan Temeh akan jawab, okey bilik ni macam ni. Sama ada dia lukis ke ataupun dia sketch sikit ataupun dia ambil gambar dan dia letak kat situ lah. So itu proses untuk kita buat skrip, dan daripada skrip tu lah yang kita bagi kepada
tim gempak, dan macam daripada situlah akan keluar sketch lah. Okay, masa first you sketch muka Tommy, right? So bila Tommy tengok tu, dia terus approve ke atau dia suruh buat amendment lagi ke? About betul literally about space sketching lah. Okay, macam ni. Starting kita lukis muka Tommy kan. Lepas tu kita hantar bagi No. Lepas tu No hantar bagi Iman. Lepas tu dapat punya feedback. Dia cakap jangan lukis terlalu handsome. Lukis bodoh sikit. Dia cakap lukis bodoh sikit, mungkin ada jangkuk sikit ke apa-apa. Saya cakap tapi mukanya handsome lah. Tiba-tiba siapa style dengar kot. Orang panggil kata utama ugly sikit. Macam tu lah. So akan nampak ada jangkuk sikit-sikit, misal size sikit-sikit lah. Macam tu lah. Question kedua. Saya tambah sikit. Okay, tadi cerita pasal proses penghasilan skrip untuk setiap bab. Sebelum itu juga, apa yang penting adalah kita keluarkan semua karakter di dalam pelukis jalanan, dan kita keluarkan apa description karakter-karakter tersebut. So siapa watak-wataknya, Tommy, Ahmad, ada Mak Ayah, ada Orange dan lain-lain tu. So apa, mula tim Iman kita keluarkan berdasarkan apa yang kita baca di dalam pelukis jalanan. Kemudian kita bagi kepada Temel, okey Temel betul tak ni, dan tambahkan lagi supaya karakter tu boleh divisualkan. So di situ yang kita akan bagi kepada Rima untuk lukis. Kemudian akan bagi baliklah. So nanti di situ lah, oh yang ini mungkin tak berisi sikit ke atau kurus sikit ke. Kan pergi tanpa beasiswa, so tak bolehlah handsome sangat. Aku ramai orang ni. belum blow up lagi buat kata Nori. Jadi kita nak menggambarkan situasi pada waktu tersebut lah. So again dapat feedback daripada Temel dan kita berikan kepada komik artis untuk hal tersebut. Sebab biasa kita bagi feedback kan, macam bagi No, lepas tu No boleh terus reply, dia boleh answer. Tapi yang susah sikit sebab kita kena tunggu banyak filter, banyak layer, lepas tu maybe This is exciting, tetapi juga ada cabarannya lah kerana melibatkan beberapa pihak, dan hasilnya sangat baik. Sebab itu kita sangat gembira lah dengan hasil tersebut. Kita dengan Keempat Stars daripada tahun lepas kita biasa berjumpa dan berbual dengan Nori. Kemudian bila kita jumpa dekat pesta buku, sebab tu lah pesta buku ni tempat kita berjumpa orang dan berkawan-kawan dan berbincang ideas kan. So kita berjumpa di pesta buku beberapa kali. Kemudian okey, kita kata okey, kita nak pergi tim Iman, kita nak melawat ke pejabat Keempat Stars. Lepas tu kita pergi melawat akhir tahun lepas kan. Kemudian tim Keempat Stars, okey jom kita buat lawatan balas, datang pulai ke office Iman. So waktu tu yang kita berbincang, okey jom kita buat projek. Apa projek yang kita boleh buat? So ini adalah projek pertama lah yang kita decide, okey jom kita buat untuk pesta buku sempena Serikat Temi Abdul Rahman. So di situlah ideanya, dan di sinilah kita. Ada soalan terakhir yang kita berbuka. Ternampak. Hai. Ada dua soalan tapi macam panjang. Saya nak tanya, kan tak pernah baca novel tu kan? Ya. Apa part yang paling susah sebab nak nampak visual dalam novel dijadikan komik. Lepas tu sepanjang tulisan tak baca novel tu untuk dapatkan, sebab waktu saya baca tu macam wah lama, setiap film saya dapat, setiap marah, happy, sedih semua dapat. Saya pun menangis baca, saya pun marah baca, saya pun happy baca. So ada tak baca novel tu ini sikit? Okay, masa saya dapat skrip ni kan, maybe bulan 1 kan, time tu dah nak dekat dengan Raya Cina. Memang tak ada masa lah. Memang tak ada lah, memang tak ada masa untuk baca novel tu dah lah kan. Masa saya cuma boleh macam bacakan dia punya skrip saja, depan sampai belakang. Biasa kalau kita nak lukis satu komik, kita kena start dengan belakang tu, tengok dia punya ending macam mana, kita baru boleh lukis depan. Ya, betul. Kita kalau kita fikir cerita baru macam tu lah, kita akan fikir ending dulu, baru lukis depan. Sebab kalau depan ni macam mana lukis pun boleh sambung pergi ending tu. Tahu tak? Jadi kalau you starting fikir depan, tak fikir belakang, sampai belakang habis. Itu dia kan.
Jadi saya akan baca habis tu, tapi bukan novel lah, skrip saja saya akan baca. Betul. Akan baca tak? Akan baca lah. Pening kot. Kalau telefon boleh lagi, kalau tengah telefon, kalau buku kurang saya. Ya. Tapi akan baca juga lah. Sebab kita pun ada banyak novel lah kat rumah. Ya, memang banyak kat novel kat rumah. Sebab novel ni memang boleh bagi kita imaging banyak barang, cerita-cerita yang tak sama. Itu saja. Lagi-lagi. Kalau saya boleh tambah sikit tadi, sebenarnya proses ni apabila buat komik ni dia ada banyak proses. So sebenarnya pelukis tu kalau skrip tu dia tulis dengan baik, dia tak perlu pun baca novel tu. Jadi saya nampaklah ada recurring portion kat sini. So essentially dalam proses adaptasi novel ke komik, novel tu kena dibaca oleh orang yang betul-betul memahami konten tu. Jadi orang yang buat konten tu lah yang Cik Puan Fatin tadi cakap, kita keluarkan scene-scene yang tepat. Jadi scene ni yang ditulis balik oleh penulis skrip yang tak ada kat sini, hari ni ada hal sikit, Ammar Solihin. Dia pun juga penulis banyak komik-komik Iman, boleh tengok dekat booth kami nanti. Dan di situ dia define bersama dengan saya. Jadi di situ yang kita pastikan setiap line by line skrip tu, dialognya, scene-nya dibuat dengan baik. Jadi siapa yang akan memastikan skrip tu menepati novel tu adalah saya dan Ammar, bukannya Dreamer, macam tu. Jadi daripada situ, bila Dreamer dah lukis, kita nampak macam Dreamer tak dapat nak capai lah emosi ni. Contohnya pada kami itu adalah masalah pada skrip. Jadi kami pun enhance skrip tu, bagi guide dengan lebih baik lagi pada Dreamer untuk dia boleh lukis balik scene tu supaya mencapai apa yang kita perlukan tadi. Jadi scene daripada chapter ke chapter kita nampaklah ada perubahan yang lebih baik sebab kita pun nampak, oh kalau tulis macam ni ringkas sangat, Dreamer tak dapat nak capture. Oh kalau macam ni sangat membantu. Jadi saya pun rasa untuk scene yang waktu Temui Marah Orange tu adalah scene yang memang waktu tu kami dah ada sinergi yang lebih baik dengan Dreamer. Dan juga dengan Temui lah, kami ada sinergi yang baik, maksudnya sampai emosi apa. Kita pun panjang sikit description itu. Jadi ini antara benda yang kami pun reflect juga Temui punya novel ni, sebab dia adalah novel untuk orang yang lebih dewasa kanak-kanak. Perkataan dia lebih banyak, tetapi kadang-kadang perkataan tu kita ada benda boleh visualkan, ada yang kita kena tulis dengan cara yang lebih sesuai untuk komik. Macam itulah. Jadi itu memberi jawapan maksudnya Dreamer, long story short, tak baca novel, tapi skrip itu kena tulis dengan baik dan tepat untuk memastikan apa yang kami sampaikan dapat. Alright, terima kasih di atas perkongsian semua dan persembahkan kepada anda Lars Sketching oleh Dreamer. Kedua bersama pembaca. Okey.